Macam mana saya nak buat affiliate kalau tak ada sampel dekat tangan? Satu je saya nak tanya. Korang pun ada masalah macam ni ke? Nak promote barang tapi korang tak ada modal nak beli barang. Jom saya ajar korang. Pakai muka sendiri pun boleh promote barang. Tak kisahlah barang apa sekalipun korang nak. Jom. Right, so korang boleh pergi dekat UGC and then korang boleh upload produk korang dekat sini. Macam saya guna nasi dagang. Okay, dan bawah dia kalau scroll korang boleh macam biasa, korang boleh tukar nama dia kalau salah. Okay, apa yang ada kat produk korang, target, dan juga korang juga boleh pilih karakter perempuan ataupun lelaki. Boleh juga custom umur tua muda, template pun ada, model style pun ada. Korang nak pilih elegant, sporty, tempat pun ada. Banyak tempat korang boleh buat. Dan dekat sini korang kena inilah, siapa yang nak pakai muka sendiri kena on dengan benda ni. Okay, nama dia use myself as model. Korang on dan upload gambar korang. Macam saya guna gambar Cristiano Ronaldo. Okay, dari sini korang dah settle, tekan je generate. Dan inilah hasil dia. Korang tengok cun ke tak cun. Nampak macam Cristiano Ronaldo makan nasi dagang kan. Korang pernah tengok Cristiano Ronaldo makan nasi dagang? Ni ada. Okay, nampak real, betul tak? So kalau korang nak promote guna muka sendiri tapi tak ada modal nak guna produk, korang ambil je dekat Google ke produk-produk ni kan. Korang pakai muka korang dan tengok dekat sini saja, tak sampai berapa minit dah siap satu konten. Nampak tak? Padu ke tak padu?